kita terpilih nanti, insya-Allah kita akan bangun pengangguran semaksimal mungkin akan kita tekankan. Nya nak kalau nunggu kiban gagasan mualim. Nya tu baik pegah salah mualim ka? Ya tu baik pegah mualim, salah mualim. Apabila mualim terpilih, igaknya akan diusahakan semaksimal mungkin akan ditingkatkan iaitu pengangguran. Ya. Kan? Jadi punya jino na pengangguran 20% di Aceh, mungkin insya-Allah kan yang menang mualim insya-Allah na pengangguran 50% ataupun 60% benar. Ya, nya kaja nak dukung supaya di Aceh lebih le pengangguran. Nampak. Nya tempoh haba. Pulung fitnah, pulung pubro, kan? Nya dia dekat timak begot kata-kata ji. Ya, benar kan? Berat buat home nurul tertera ada pilihan penting-penting kan? Karena kita kan negara demokrasi, berhak memilih kebenaran dan memilah kan? Telah kan menentukan pilihan penting-penting. Tapi mualim kalau dipegah yang bahawa apabila agak yang terpilih gaya akan dibangun, ditingkatkan semaksimal mungkin iaitu pengangguran di Aceh. Salam akal sehat.